Pada hari ini kita telah menganjurkan satu taklimat khas berkenaan dengan perjanjian perdagangan timah balas Malaysia Amerika Syarikat yang disampaikan oleh Third World Network kepada Tun Mahathir dan juga ketua-ketua parti politik, NGO dan individu terkemuka yang pernah menjawat jawatan kerajaan yang terlibat dalam bidang yang sama, iaitu perdagangan dan ekonomi. Rata-rata daripada laporan tersebut membuktikan kepada kita bahawa sebenarnya perjanjian yang telah ditandatangani oleh Donald Trump bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sangat-sangat berat sebelah dan menguntungkan Amerika Syarikat, sambil bukan hanya merugikan Malaysia tetapi juga menjejas kedaulatan dan kemerdekaan negara kita. Kita ni dah merdeka sejak tahun 57 dulu, dan kita telah berusaha dan berjaya untuk membangunkan negara kita mengikut acuan kita sendiri. Kita tidaklah berpegang kuat sangat kepada perdagangan bebas, tetapi kita antara penganjur kepada perdagangan yang adil. Ya, jadi adil ni bermaksud negara-negara dunia ketiga yang masih membangun macam kita ni sepatutnya diberikan sedikit kelebihan berbanding dengan negara-negara yang sudah pun maju, kuasa-kuasa ekonomi yang besar seperti Amerika Syarikat, Jepun dan sebagainya. Jadi malangnya apa yang kita lihat daripada perjanjian dagangan timah balas yang ditandatangani baru-baru ini, ianya memihak kepada Amerika Syarikat yang sudah tentu dikenali sebagai ekonomi yang besar di dunia, yang mana negara kecil macam kita ni yang masih membangun terpaksa melabur di negara dia. Kita yang miskin ni terpaksa melabur di negara yang kaya. Bukan setakat itu, kita didesak ya, untuk membeli barang buatan daripada Amerika Syarikat pada kadar yang lebih kurang bebas cukai, dan memberi mereka kelebihan berbanding dengan produk-produk buatan negara-negara lain seperti China, Brazil dan sebagainya. Ya. Jadi apa sebab ini boleh berlaku? Yang kita rasa heran tu, Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah nyatakan dalam satu kenyataan media bahawa bukan dia yang menjemput Presiden Amerika Donald Trump itu, tetapi dia selaku pengerusi ASEAN, ya, mewakili ASEAN itu sendiri, menjemput Presiden Amerika datang untuk hadir di dalam sidang kemuncak ASEAN baru-baru ini. Tetapi yang ditandatangani bukannya satu perjanjian perdagangan antara Amerika Syarikat dengan ASEAN, tetapi antara Amerika Syarikat dengan Malaysia dan beberapa, mungkin 2 atau 3 lagi negara-negara anggota ASEAN yang lain. Ya. Jadi ini yang membingungkan. Kalau dah dijemput Donald Trump itu datang hadir ke sidang kemuncak ASEAN, kenapa pula ditandatangani perjanjian dui negara ini? Dan tambah pula, kalau ASEAN itu mempunyai tarikan yang tersendiri kerana pasarannya yang besar, 650 juta penduduk, ya, tentunya itu boleh dijadikan umpan lebih kurang kepada Donald Trump sebagai presiden kepada negara yang banyak mengeksport barangan dia. Tetapi itu tak dilakukan. Sebaliknya, negara kita yang 35 juta orang inilah pula yang menjadi sasarannya. Jadi ini yang kita petikaikan. Kesimpulan daripada perjumpaan pada hari ini ialah bahawa perjanjian perdagangan timah balas Malaysia ini mestilah ditolak sepenuhnya, ya. Tak timbul langsung nak minta ditangguhkan, nak minta dipinda lagi, nak tunggu mungkin ada keputusan di pihak Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Tinggi Amerika Syarikat untuk mengisytiharkan bahawa tarif Donald Trump ini sebenarnya tidak berperlembagaan Amerika dan tidak langsung bernaskan kepada undang-undang Amerika. Kita tak mahu tunggu itu semua. Kita di Malaysia ni sebagai negara yang berdaulat, kita sarankan supaya kita tolak terus
perjanjian ini dan dibatalkan tanpa perlu ratifikasi di pihak kerajaan kita. Jadi itu kesimpulan taklimat yang kita adakan pada petang ini.